Tengok ni guys, Ford Ranger dah ada 4 variant baru di Malaysia dengan harga serendah RM128,000. Let's check out apa yang lain. Yang paling murah Ranger XL Basic ni, tapi jom kita start dengan yang paling mahal sekali. Ini Ranger Platinum 3 litre V6 baru dengan harga RM206,000. So inilah dia Ranger paling mahal sekali, tak kira the top Raptor versions. Platinum ni variant paling tinggi, paling atas sekali untuk Ranger. Sebelum ni dia ada offer versi 2 litre biasa, sekarang dengan engine 3 litre V6. So dekat depan grill dia ada banyak highlight satin silver ataupun platinum. Rim dia pun paling besar sekali untuk keluarga Ranger, 20 inci. Dekat atas pula dia ada roof rails besar dengan sistem flexi rack plus sports bar yang boleh di-adjust. Yang tak bestnya kalau platinum 2 litre lama dapat power roller shutter, yang 3 litre ni pula tak ada. Masuk di dalam, versi Platinum ni dapat kemasan kulit dan kayu di dashboard, option screen paling besar sekali, plus quilted leather seats. And the best part, sistem audio Bang & Olufsen. Yang peliknya, Platinum 2 litre yang lama ada damper untuk glove box. Yang baru ni pula, dia jatuh macam tu je. Sekarang dengan engine 3 litre V6 turbo, harga dia RM13,000 lebih mahal banding dengan Platinum 2 litre yang lama. Compare dengan Ranger Wildtrak 3 litre V6 pun yang ni RM13,000 lebih tinggi. So you're paying that for the better specs lah. Next, variant baru Ranger Sport. Yang ni ada pilihan antara engine 2 litre and 3 litre. Harga dia pula RM146,000 for the 2 litre Sport ataupun RM160,000 for the 3 litre Sport. Jadi inilah dia Ranger dengan engine 3 litre yang paling murah sekali di Malaysia. Harga dia RM33,000 lebih rendah banding dengan Wildtrak 3 litre, dan sebenarnya Sport 3 litre ni RM12,000 lagi murah dari Wildtrak 2 litre pun. Untuk variant Sport ni dia pakai grill hitam sepenuhnya, dia punya rim pun hitam juga, including the sports bar dekat belakang. And by the way, untuk semua model Ford Ranger tahun 2026 dia pakai Ford punya logo baru. Yang ni putih saja ya, bukan chrome macam dulu. Selain tu, versi Sport ni spek semua lebih kurang sama dengan XLT Plus. So lampu belakang dia half LED, half bulb, dan dekat depan pun LED reflector sahaja. Yang Wildtrak ke atas pakai lampu full LED di belakang dan adaptive projectors di depan. Masuk dalam, Ranger Sport ni dapat kerusi kulit dengan color two tone, tapi dia punya digital meter dia kecil sikit, bukan full screen. And by the way, versi 3 litre saja dapat e-shifter dengan electronic parking brake ni. Yang 2 litre dapat gear shifter besar dengan handbrake manual. Cakap pasal engine, Ranger Sport 2 litre ni pakai engine single turbo ya, bukannya bi-turbo macam XLT Plus dulu. But at least engine 2 litre single turbo ni pun dapat transmission 10 speed automatic sekarang. Dulu 6 speed je. Dan last sekali, Ranger XL. Ini variant yang dah sedia ada, tapi dia dah updatekan sikit untuk 2026. Harga dia naik RM8,000 jadi RM128,000, tapi sebenarnya rim dia dah di downgrade kan. Dulu bagi alloy, sekarang steel rim sahaja. Yang sama, Ranger XL ni memang full basic lah. Depan dengan belakang lampu dia halogen biasa je. Dan dekat dalam kerusi dia fabric dan dia tak ada keyless entry. Nak start engine kena masukkan kunci. Yang barunya, finally dia dapat a reverse camera as standard, dan transmission ni pun sama dengan Ranger Sport 2 litre tu, dah di-upgrade dari a 680 jadi 10 speed automatic. Kalau nak yang manual pun ada lagi ya, RM117,000. Family Ford Ranger ni dari dulu lagi pun memang dah cukup mengelirukan. Sekarang dia tambah lagi 4 variant baru. It's even more confusing. In total lah kan, kalau kira sekali Ranger, Raptor, Ford sekarang ada sekitar 15 variant lain di Malaysia. Nak beli, nak pilih, memang pening. But of course, sekarang dengan lebih banyak pilihan can also be a good thing lah. It's easier to find your exact spec, exact variant to fit your budget. And by the way, sekarang Ford ada promo. Kalau book Ranger Sport 2 litre ataupun XL dapat free dashcam, dan kalau beli Sport atau Platinum 3 litre pula, dia akan tambah 2 years free service package. So ini dia guys, variant-variant baru Ford Ranger di Malaysia. Kalau korang nak beli model ni daripada banyak-banyak variant ni, mana satu korang paling suka sekali? Tulis kat bawah. Ciao.